Okay guys, ni combination buah. Buah naga, kita ada buah nenas dan kita ada buah tembikai guys. Aku gunakan portable blender dari brand Ninja guys. Tengok. Mantap ni. Ada button start dengan stop dekat sini guys. Dan ada button power off dekat bawah dia. Okay, charging dia pun guna type C guys Mudah guys. Kalau kau ada kabel type C, kau boleh gunakan. Untuk nak pakai dia guys, atas ni dia ada cap guys Atas ni ada cap, so kau boleh buka dulu cap dia. Dan dalam dia macam inilah. Nampak blender. Serang seli guys buah. Okay, kita masukkan buah penuh-penuh guys Masukkan air guys. Agak-agak lah macam gini kan. So, ini penutup dia guys Penutup dia. Yang bagusnya, bila kau tutup, kau boleh bawa terus pergi mana-mana guys. Sebab portable ni dia macam tumbler lah guys. Nampak? Dia ada tangkai benda ni. So dia boleh buat macam tumbler. Okay, dia dah jadi macam tumbler guys. Nampak? Kan? Okay guys, bila dah buat macam ini guys, korang nak kena buka yang belakang dia ni guys Bila dah buka guys, kau boleh masukkan portable blender Ninja ni guys kat atas dia. So mudah lah guys. Tak susah pun. Okay, dah masuk, dia akan jadi macam ini guys. So bila dah bertukar warna macam gini guys, kita dah boleh start guys So kita start. Tengok guys, dia akan jadi macam ni guys. Nampak? Power kan, power benda ni. Sekejap sahaja guys. Okay, kita stop. Kita dah stop, dah jadi guys Dah jadi. So kita buka. Okay guys, kita dah buka kan guys. Jadi macam ni kan. So ni kita tutup dia ada penutup bawah dia Ada penutup bawah dia. So penutup bawah ni dah, kau dah tak payah nak bilas ke tempat lain guys. Benda ni saja kau boleh bawa pergi mana-mana. Dah siap guys untuk kau nak bawa pergi kerja ke, pergi sekolah ke kan. Dah siap. Macam gini je guys. Wah. Ni portable blender by Ninja guys. Mana yang berminat boleh check kat beg kuning guys.